بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan yang Allah Taala berikan pada kita. Mudah-mudahan segala kurniaan, segala nikmat yang Allah Taala berikan pada kita ini makin bertambah dan berkekalan sehingga ke akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi dalam perbincangan kitab kita ini pada muka surat 71. Pada pertemuan kita yang lepas, kita membincangkan berkenaan dengan ayat wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ketika mana Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim AS dengan kalimat. Kalimat itulah yang kita nak bincangkan, apakah yang dimaksudkan dengan kalimat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Secara terjemahan, kita boleh kata kalimah itu ialah perkataan. Jadi Allah Ta'ala bukan menguji Nabi Ibrahim AS dengan maksud perkataan itu sahaja. Apakah perkataan-perkataan itu? Secara metaforanya, fahamlah kita adalah tugasan yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi Ibrahim AS. Tapi apakah tugasan tersebut? Maka kita dah bincang ada beberapa pandangan-pandangan ulama', termasuklah berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha sebut Nabi SAW kata ada 10 daripada yang fitrah, ashrun minal fitrah. Kalau kita tengok hadis atas tu lah, qassus syarib wa ifa'ul lihyah was-siwak wastinsyaqul ma' wa qassul azfar wa ghaslul barajim wa halqul 'anah wa natful 'ibd wa intiqasul ma'i wa nasitul 'ashirata illa an takuna al-madmadah. Ini yang kita dah sebut pada pertemuan kita yang lepas lah. Kata Aisyah, Nabi sebut ada 10 perkara termasuk dalam perkara fitrah. Dan para ulama kata antara yang diuji kepada Nabi Ibrahim 10 ni lah. Potong misai, simpan janggut, bersugi, beristinsyak, potong kuku, membasuh daki-daki di jari, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, beristinja. Dan kata Aisyah, aku lupa yang ke-10, tapi kemungkinan besar ialah berkumur. Yang ni kita dah sentuh pada pertemuan kita yang lepas. Jadi antara pandangan ulama' berkemungkinan lah, kerana benda ni hanyalah takwilan. Dan kita dah sebut beberapa kali perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, takwilan ni semua orang boleh takwil. Yang dimaksudkan itu para sahabat Nabi SAW boleh takwil. Tapi betul atau tidak hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kerana siapa yang tahu kalimat itu sebenarnya hanyalah Allah. Melainkan ada hadis dari Nabi SAW secara terang menjurus kepada perkataan kalimat itu.
Jadi sekarang ni bila tidak ada, inilah yang jadinya takwilan. Dia gitu. Dia macam kalau kita kata wa aqimus solat, dirikanlah sembahyang. Senang. Kerana para ulama tidak lagi perlu bergaduh apa bentuk sembahyang yang perlu sembahyang. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada pendetailan sembahyang itu, tapi ada datang daripada Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam kamu tengok aku sembahyang. Jadi settle masalah. Jadi bila tidak ada daripada Nabi SAW, di sinilah akan jadinya orang ni takwil begini, orang ni takwil begini, orang ni takwil begini. Maka kita tengok banyak pandangan. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut oleh tuan kitab kita ini, itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dengan menyebutkan dari hal berkumur, istinsyaq, dia ditambah dengan berkhatan, dan disebutkan perkataan istinja dengan lafaz intidahul ma' sebagai ganti lafaz intiqasul ma'i seperti yang terdapat dalam hadis Muslim. Baik. Kalau kita baca hadis yang atas ni, orang yang ada kitab tu kan, nampak tak atas tu 10 daripada fitrah tu, qassus syari', i'fa'ul lihyah, apa semua tu, kita akan tengok itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ni hadis yang atas ni hadis Aisyah. Yang di bawah ini tuan kitab kita dia tak buat hadis, kerana pada dia lebih kurang je hadis tu, cuma ada beberapa sebutan yang tidak sama. Contoh kan, dalam hadis yang kedua ni, iaitu hadis Ammar bin Yasir, dia kata Ammar bin Yasir ada tambahan khatan, iaitu berkhitan. Kalau kita tengok atas ni tidak ada berkhitan. Nampak tak? Jadi itu sebutan daripada hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir juga kata hadis ini diambil dari Nabi SAW, bukan daripada dia. Kalau daripada dia itu kita panggil asar, tapi ini daripada Nabi SAW. Kalau daripada para sahabat, ini berbeza. Kenapa? Kerana sesuatu yang datang daripada para sahabat bukannya wahyu, tetapi sesuatu yang datang daripada Rasulullah SAW, itu adalah wahyu. Yang kalau perintah daripada Nabi, kita tak boleh nak talak. Perintah daripada sahabat, kita boleh fikir nak ambil, nak talak, tak apa, kerana dia bukannya wahyu. Jadi sebab itu dalam masalah perkataan sahabat ini dibahaskan oleh para ulama jadi sumber hukum ataupun tidak. Tapi kalau Rasulullah, dia tidaklah dibahaskan. Ijma' ulama mengatakan ia adalah sumber hukum. Jadi Nabi SAW sebut, kata dia dalam hadis yang ni, Anas kata, Ammar kata ditambah dengan khitan. Khitan ni kita tahulah kan, orang Melayu panggil berkhatan, orang Arab panggil khitan. Tak ada masalah lah. Itu beza baris. Sebutannya sebenarnya kita pinjam je daripada orang Arab, cuma kita malas nak fikir panjang, kita tukar je letak baris atas, settle masalah. Kan? Itu kita punya style lah. Kita punya style. Jadi banyak benda yang kita ambil daripada bahasa Arab ni, kita tukar kepada baris kita. Kan? Orang Arab kata rahah, orang kita kata rehat. Jadi tukar je lah, ubah-ubah sikit je. Dia orang tak nampak sangat, dia kata tak nampak ciplak sangat. Tu kita punya kebijaksanaan lah. Ulang, tak ada masalah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dan disebutkan perkataan istinja. Kalau kita tengok di dalam hadis ini, dia kata intiqasul ma'i atas. Cuba tengok hadis atas, jumpa tak? Wa naqful ibti, baris ketiga dalam hadis tu, baris ketiga dalam hadis tu. Tengok dalam hadis, bukan dalam kitab, dalam hadis. Natful ibti, jumpa natful ibti yang Nabi suruh cabut bulu ke ketiak. Kita dah bincang dah, bulu ketiak kita cabut, bulu kemaluan kalau cabut juga, Tuhan saja yang tahu. Itu saja. Kita dah sebut dah. Natful ibti, jumpa kan? Wantiqasul ma'i, dalam hadis ni sebut dengan intiqasul ma'. Nampak? Intiqasul ma', kan? Intiqasul ma', jumpa dalam hadis Anas, dia tak sebut intiqasul ma', dia sebut intidahul ma'. Nampak tak? Tu. Dalam hadis Anas pula. Dalam hadis Ammar, dia tak sebut intiqas, dia sebut intidah. Dua-dua tu bermaksud istinja. Intiqasul ma'i istinja, intidahul ma'i istinja juga. Cuma perkataan itu digunakan perkataan yang berbeza. Tuan-tuan, benda yang sama, ceritanya
maksud yang benda yang sama cuma perkataan lain-lain. Saya makan tembikai, saya makan timun Cina, benda sama. Jangan risau, dia tak ada awak makan apa di timun Cina, sama tembikai dengan timun Cina, benda yang sama. Boleh faham? Jadi ada masalah, cuma panggilan itu hanyalah berbeza. Kan? Awak makan apa tadi? Saya makan sup bontot. Kan? Awak, saya makan sup ekor. Benda sama, kan? Jangan risau. Benda tu sama. Jadi sebutan sahaja berlainan. Itu saja. Jadi orang kita sendiri pun banyak benda yang sama, tapi sebutan hanyalah orang ni sebut begini, orang ni sebut begini. Timun air tembikai lain, Ustaz. Ha? Timun air tembikai lain. Timun lain. Timun Cina dengan tembikai lain tak faham? Tak sama. Tak sama? Sebab Tembikai lain. Timun Cina lain. apa payah juga nak faham tu. Dia apa tu? Saya cuba faham imam nak bagi tahu apa. Nanti kita fikir balik. Dia kami belah sana kan panggil timun Cina. Panggil timun Cina. Kita tak panggil tembikai. Kalau orang pergi beli kat belah sana tanya tembikai, dia tahu lah tu. Ni mesti orang cerah bagi. Dia tahu dah. Akal gitu. Boleh. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dia macam ada setengah orang sini lah, setengah orang sini dia panggil keropok losong. Padahal kita keropok lekor tu semua apa mari daripada losong ke, mari dari kemamang ke, keropok lekor. Dia tak, orang tanya nak keropok lekor ke, nak keropok lekor ke keropok keping. Tak, nak keropok losong dia tu. Penat. Jadi penat. Jadi payah juga gitu. Penat. Kan? Orang tanya nak keropok lekor ke nak keropok keping. Tak, nak keropok losong dia tu. Keropok losong tu dia ada keropok keping, dia ada keropok lekor juga. Tapi ni tak, nak keropok losong. Penat. Jadi benda tu benda yang sama je. Baik. Boleh mai? Ya? Yeah? Okey. Ada siapa kata tadi panggil semangka tadi kan? Semangka tu orang mana panggil? Mana-mana tak ada masalah. Cuma nak bagi tahunya intiqasul ma' dengan intidahul ma' tadi. Jadi maksud dia merujuk kepada istinja. Baik. Okey. Sesetengah ulama kami mengatakan bahawa maksud perkataan termasuk dalam fitrah ialah sunnah. Jadi ada sebahagian ulama, dan dia tak sebutlah siapa yang sebut sini, cuma Ibn al-Arabi pengarang kitab kita ni sebut asyrun minal fitrah. Kan ada di atas tu 10 daripada fitrah itu, dengan maksud fitrah itu ialah sunnah. Maksudnya benda-benda ni ialah benda-benda yang kalau kita buat maka dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan kita tahulah bila dia sunnah maka dia sunat untuk dibuat. Nampak? Jadi benda tu yang disebut di sini. Jadi Allahumma salli ala Muhammad katanya asyrun minal fitrah, dan termasuk dalam fitrah ialah sunnah. Tapi kata Ibn Arabi, saya mengatakan ia bermaksud millah. Dia bukan bermaksud sunnah, ia bermaksud millah. Millah merujuk kepada arahan agama. Okey, millah merujuk kepada arahan agama. Sunnah merujuk kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kata sunnah. Tapi millah dia merujuk kepada arahan agama. Siapa suruh buat ni? Sama ada datang daripada Allah, sama ada datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah dia adalah perbuatan yang memang daripada Nabi, sama ada perkataan atau perbuatan ataupun ikrar, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Jadi sebahagian ulama kata sunnah, sebahagian ulama kata termasuklah Ibn Arabi kata tak, dia adalah millah, adalah perintah agama. Buang misai ni perintah agama kata dia, bukan sunnah. Kan? Buang bulu ketiak itu adalah perintah agama, bukan sunnah. Jadi dia bukan ijma', dia adalah pandangan
para ulama dalam masalah ini. Kokoh mana? Buang misai adalah dapat pahala, buang bulu ketiak dapat pahala, buang bulu kemaluan dapat pahala, jaga kebersihan dapat pahala, seperti mana yang disebut sini, bersugi, semua kan, istinsyaqul ma', wa qassul azfar, kita potong kuku, itu semua dapat pahala. Nampak? Jadi itu yang disebut begini. Baik. Diriwayatkan, jadi bila sebut diriwayatkan ni, tak sebutlah siapa sebut ni. Cuma tuan kita sebut diriwayatkan ni, ada orang riwayat. Dan itu kena faham lah. Dalam kitab-kitab seperti ini, diriwayatkan ni bukan bermaksud dia pakai ambil, dia pakai ikut orang tak kenal, bukan gitu. Tak. Awak ambil riwayat mana? Tahu mak ubat mana? Tahu saya ambil di cerita. Dia bukan gitu. Tu kena faham. Bukan ambil cerita daripada mak ubat ni. Ini cerita daripada para ulama juga. Cuma dia tak sebut siapa sini. Diriwayatkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam, okey, diuji dengan perkara itu supaya dilakukan dalam bentuk kewajipan. Maka ada pandangan, kerana tadi dia yang ni kata millah, yang ni kata sunnah kan. Nabi Ibrahim ni bila dia diuji, untuk dia itu adalah bentuk kewajipan. Kerana pada Allah Ta'ala ketika mana memerintahkan Nabi Ibrahim mesti buat benda tu dalam bentuk kewajipan. Tapi dalam bentuk kita umat Nabi Muhammad SAW, dia adalah sunat. Okey, dia adalah sunat. Jadi kalau kita tak nak potong misai pun tak ada siapa kata berdosa. Kan? Kalau kita tak nak simpan janggut pun tak ada kata siapa berdosa. Kalau kita tak nak istinsyak ke berkomor ke, tak ada siapa kata berdosa. Tapi dari sudut kebersihan sepatutnya begitulah. Kan? Mentang-mentang nak simpan misai, orang tengok pun bertukar. Misai ke rambut tu? Kan? Orang bertukar. Mana satu tu, misai ke rambut. Jadi kena. Saya pernah jumpa orang simpan misai ni. Misai dia ni masuk ni, pusing sini. Jadi macam-macam. Kau anda lah. Saya takut dia makan Maggi termakan dengan tu. Salah je. Tu je lah. Baik. Tetapi ni, tengok tuan kita tersebut ni. Tetapi yang sahihnya, sahih tu betul lah. Yang ni orang kita tak ubah Orang kita tak ubah. Orang Arab sebut sahih, orang kita pun sebut sahih. Dia tak ubah. Dia payah nak ubah baris ni. Nak sebut sahih, susah nak sebut. Susah nak ubah. Jadi dia kekal dengan sahih tu. Nabi Ibrahim diuji. Yang sahihnya macam mana? Nabi Ibrahim diuji dengan tanggungjawab menunaikannya. Hak tu memang betul lah. Tanggungjawab Nabi Ibrahim kena buat. Okay. Awak mesti kena buat. Cuma dari sudut hukum, sunat atau wajib itu saja. Tidak boleh dapat ditentukan. Tanpa ditentukan sama ada wajib atau sunat pada keseluruhan atau pecah-pecahannya. Jadi secara yang betul memang Nabi Ibrahim kena buat. Tapi kena buat tu dalam bentuk apa? Sunat ke wajib? Kita tak boleh nak tentukan. Tak boleh tentukan. Jadi sunat ke wajib? Sunat secara keseluruhan ke? Wajib secara keseluruhan ke? Sunat secara pecahan ke? Sunat dari sudut keseluruhan ke? Itu tidak boleh ditentukan. Jadi kalau kita nak kata hukum ni, benda-benda yang macam ni bukannya mudah. Para ulama juga tidak berani meletakkan sesuatu itu, melainkan hanya sebut begini lah. Kan? Tak boleh nak ditentukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Seluruh umat Islam bersepakat bahawa perkara-perkara itu termasuk dalam millah, tetapi mereka berselisih pendapat tentang martabatnya. Dari sudut surah agama, memang kita akan kata, siapa suruh potong rambut, siapa suruh potong misai, agama suruh. Siapa suruh jaga kebersihan, agama suruh. Siapa suruh bersugi, agama suruh. Kan tadi gosok gigi tadi, siapa suruh? Tak ada siapa lah suruh. Tapi kita faham itu tuntutan agama. Cuma dari sudut wajib ke sunat ke, itu sahaja yang tidak boleh disepakati. Itu saja. Jadi dari sudut suruhan agama, memang suruhan agama lah. Begitu. Jadi semua orang akan kata yang kita buat itu suruhan. Yang pertama, niat penting, sahabat-sahabat, niat penting. Kalau kita gosok gigi tadi, kan, hanya kerana kebersihan, insya-Allah dapat pahala sebab kita jaga kebersihan. Tapi kalau kita buat itu atas dasar perintah agama, maka kita akan dapat dua pahala. Kan, kalau agama tak suruh ni aku tak buat.
Tapi disebabkan agama suruh, maka aku buat. Kita jadi penganut yang taat. Yang kedua, kita dapat kebersihan. Gitu. Jadi kita kena faham, dalam kehidupan kita ni, niat sangat-sangatlah penting. Kau buat ni kenapa? Kerana Nabi suruh. Kau buat ni kenapa? Kerana begini. Maka dia akan diberikan pahala kerana ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, memotong misai dan menyimpang janggut bertujuan menyalahi perbuatan orang ajam yang memotong janggut dan membiarkan misai bercambah atau membiarkan kedua-duanya. Hal itu bertentangan dengan kecantikan dan kebersihan. Jadi, nak suruh nampak molek, maka Nabi suruh potong misai, suruh kemaskan janggut. Dia akan simpan janggut ni satu hal juga Satu hal juga. Bagus tak simpan janggut ni? Bagus lah kan? Haji jangan, bukan saya kata Haji, jangan salah. Haji tu tengok je ke saya, ni kata kaku ni. Bukan apa? Tak. Siapa saja yang Nabi SAW suruh simpan janggut ni, memang kita tak nafi memang dapat apa? Tetapi di sebalik penjagaan itu adalah satu perkara juga yang ditutup. Maksudnya, simpan janggut tapi dijaga dengan rapi. Kemana? Kan? Kalau macam haji kan comel tu turun. Ni bersipang siur naik atas apa semua kan. Lebih dia tu ngomong siang ni. Jadi itu masalah ni. Itu masalah. Kalau kita jaga dengan baik, maka tak ada masalah. Tapi tengok pun Allah, risau tengok kan. Gitu. Tapi adalah tahap-tahapnya. Janganlah sampai panjang sangat. Ni simpan janggut, berjalan pun terpijak dengan janggut dia. Itu masalah juga. Islam tak suruh gitu Islam. Masuk tandas pun susah, mana pegang janggut dia. Jadi susah. Jadi tu ada cara juga. Baik. Hal itu bertentangan dengan kecantikan dan kebersihan. Bersugi, berkomor, istinsyak kan. Jadi kita masukkan air ke dalam hidung tu bukan saja-saja. Bukan saja. Ada hadis. Cuma yalah, hadis ni pun saya tidak pastilah kedudukan sahih dhaif dia. Cuma memang ada hadis Nabi SAW. Dia sebut bila kita tidur ni, syaitan kan tempat tidur dalam lubang hidung kita. Kan? Syaitan tempat tidur. Jadi salah satu cara untuk kita kejutkan syaitan tadi, masukkan air dalam lubang hidung kita. Cuma saya tak tahulah, mungkin orang lubang hidung besar, syaitan besar duduk dalam. Lubang hidung kecil, syaitan kecil. Itu saya tak tahu. Wallahualam. Tengok lubang hidung masing-masing. Tengok sendirilah. Pergi kat cermin tengok hidung besar ke kecil. Saya tak tahu tu. Baik. Bersugi, berkomor dan istinsyak. Apa tujuan dia? Membersihkan mulut daripada makanan dan kekuningan gigi. Dari sudut agama, memang agama suruh jaga kebersihan. Betul? Kan? Suruh jaga. Tapi dari sudut yang lain, bila kita buat itu atas dasar sunnah Rasulullah SAW, atas dasar perintah agama, maka kita akan dapat dua pahala. Jaga kebersihan satu. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW ini, kalau dia bersugi tu, sampai Aisyah kata macam tak boleh nak kira. Kerap sangat untuk Nabi SAW bersugi. Maksudnya penjagaan gigi Nabi itu sangat-sangat rapi. Begitu. Kan kita tengok orang-orang muda sekarang, kadang-kadang umur 40 tu gigi hilang banyak lah. Betul tak? Sama saya tu umur 40 pakai gigi palsu lah. Pakai ada gitu lah. Maknanya dari sudut penjagaan, saya sendiri pun kalau ikut belah sini saya banyak dah hilang ni. Belah bawah ni. Tuan-tuan tak tahu. Gitu. Ada seorang kawan tu baru ni 2-3 hari lah, tapi itu bukan sebab penjagaan, sebab naik motor accident. Bila accident jatuh muka dulu, depan ni hilang. Jadi makan bila depan kosong dua kau tengok ni. Hanya kan atas dua tak ada, bawah dua tak ada. Cuba bayang, memang gua tu yang dia. Kesian lah, kesian. Jadi itu nak macam mana? Begitu. Jadi tujuannya begitulah, untuk jaga kebersihan. Memotong kuku pula bertujuan membersihkan makanan daripada tercemar dengan daki yang terdapat padanya. Kan? Dipotong kuku, samalah. Kuku ni kenapa tidak dibiarkan panjang? Sebab banyak
daki-daki yang kita tak nampak, kumang-kumang yang berada bawah kuku ni. Begitu. Sebab tu kalau kita tengok cadangan daripada Islam tu sendiri pun setiap minggu kita potong. Dari yang terbaik adalah Jumaat untuk kita potong. Dan kalau potong hari lain tak ada masalah. Kan? Dah ini Ustaz, tak boleh potong. Siapa aja tak boleh potong. Pak bagi pergi kuku sini mai aku potong. Tak ada masalah. Jadi susah. Orang kata potong lah. Yang bagi tunggu Isnin, Selasa dia bilang pula bagi dia. Rabu kami tu cuma kuku tu lebih ada Pontianak lah kan. Potong lah. Begitu. Ada tu kita kena faham. Dalam suasana yang kadang-kadang masyarakat kita ni ada keadaan dia mari pening, dia nak potong Jumaat saja. Dalam keadaan kuku tu dah menakutkan. Baik. Kemudian membasuh hujung jari adalah disebabkan di sana tempat berkumpulnya daki-daki. Jadi al-barajim, basul barajim kita kata tadi basuh kan semua ni begini, buatnya cara begini. Ini kalau sunnah, kalau ikut fiqh kita dalam mazhab Syafi'i, gunakan jari ni sekali. Pasal apa jari kecil ni nak masuk ruang-ruang yang kecil. Dan kalau gini, tak masalah. Yang penting objektifnya ialah kebersihan. Kalau kau buat gini tak bersih pun tak guna juga. Tak bersih. Gunalah gini. Asalnya objektifnya adalah kebersihan. Sama juga bersugi. Objektifnya adalah apa? Kebersihan. Tak kisahlah kau pakai ubat gigi jenis apa. Tak payah bergaduh lah. Aku akan jenis sugi, aku akan jenis siwak. Latar kau akan pun. Janji bersih. Kan? Begitu. Macam-macam orang. Yang ni pakai ubat gigi ni, yang ni pakai ubat gigi ni, yang ni pakai ubat gigi ni, yang ni pakai kayu sugi. Tidak dinafikan menggunakan kayu arak adalah yang terbaik. Tak nafikan. Memang terbaik lah guna kayu arak. Itu tak nafikan. Tengok pula. Mencukur bulu kemaluan. Ni kita sebut 2-3 kali dah kita sebut ni. Mencukur bulu kemaluan. Ingatan tu, mencukur. Ini dibiarkan panjang. Allah, syaitan bergayuk. Gigi mari. Dah kiri kanan. Salah juga. Dan mencabut bulu ketiak. Ni mencabut. Jadi kita faham. Cuma gitulah. Saya pun tak tahu berapa orang zaman sekarang jadi cabut bulu ketiak ni. Saya memang tak lah. Sakit bos cabut kalau biasa-biasa. Kan? Kalau biasa-biasa. Kan? Itu. Tujuan dia membersihkan kotoran. Ni maqasid dia. Objektif dia. Tujuannya untuk bersihkan yang melekat pada rambutnya, pada bulunya, serta kesan-kesan peluh yang berkumpul pada kedua-duanya. Begitu. Istinja pula bertujuan membersihkan tempatnya serta menghindarkan kesakitan dan penyakit. Jadi dalam Islam ni dia punya tahap kebersihan tu bukan sampai setakat istinja. Sampai kita ditutup supaya istibrak tadi. Betul tak? Berdehem, berjalan semua. Itu sudah istibrak. Sebab tu kadang-kadang kalau kita masuk tanda awal sebelah dia. Keluar lah. Ikut bandar lah. Dan bangun duduk. Kalau ada ruang berjalan sikit. Macam tandah ni okey lah. Pasal dia besar boleh jalan. Pergi mari dalam tu. Tawah boleh 7 kali. Besar kan? Jarang masuk surau macam ni. Saya kalau pergi surau yang ni tandah bersih ni, saya respect lah. Bagus. Ada orang masjid comel tatip bila pergi tandah Allahu Rabbi. Kan? Tapi bila orang tanya kenapa masjid cantik tanah tu, dia kata kita jaga rumah Allah, rumah syaitan kita tak jaga. Penat juga. Ini penat juga lah. Dia macam-macam. Ini macam-macam. Mentang-mentang rumah syaitan ni biar gitu. Masalahnya bukan syaitan masuk saja, kita dah masuk juga. Takkan kita syaitan juga. Gitu. Jadi kena faham. Dia susah dulu. Jadi yang ni bersih. Saya pergi semalam ada satu surau. Surau dia kecil je, surau flat. Kan? Itu juga. Pergi tengok surau biasa je. Sama lah juga. Tapi bila pergi tanah, kita suka tengok itu. Kan? Suka. Jadi orang kata nak berok lama pun okey. Dia termenung lama pun dah tu okey. Tak faham lah tuan-tuan. Begitu. Pasal tanah tu bersih. Ini sampai tu sakit perut tadi hilang perasaan sakit perut. Dia kanser lah. Kan balik. Semula cari tempat lain. Yang ni memang saya puji lah. Memang lawa sungguh. Habis berapa itu? 20? 30? Takkan udah lagi tak? 30. Tu tak ada tu je. Kalau ada speaker, ada TV pula boleh tengok kuliah lama.
Jangan buat gitu lah, sebab dia baca ayat Quran. Wifi dia lah. Wifi dia. Oh, jangan main-main lah. Wifi dia dah rendah. Tak keluar orang. Baik. Gitu. Jadi Islam dia bukan setakat istinja kan. Bahkan dalam agama kita, kalau kita belajar dalam istinja pun bukan setakat boleh bersih dengan air, boleh bersihkan dengan benda kesat sekalipun. Maksudnya begitu. Kan? Guna tisu pun masih lagi dibenar. Dulu kita kata ke orang Cahaya Nur Alif, bila basuh berak dia menggunakan tisu kan. Dia kata tak basuh berak. Sebenarnya dalam fiqh memang boleh. Yelah, tapi kalau ada air, gunalah air. Begitu. Baik. Kemudian, berkhatam pula bertujuan membersihkan kulub kemaluan daripada sisa kencing yang berkumpul. Tujuan dia kebersihan. Semua tu tujuan dia kebersihan. Jadi, kenapa kena berkhitan? Yang pertama, kebersihan. Yang kedua, tidak siapa sangkal bahawa benda tu kalau tidak dibersihkan, boleh membawa kepada penyakit. Taklah berangkang. Jadi itulah, bila Islam suruh buat, mesti ada sebab. Bukan saya saja. Mesti ada sebab. Sebab tu, tuan-tuan, saya tengok dalam FB pun ni, ada satu doktor tu cakap, dah ramai non-Muslim datang ke klinik dia untuk berkhatam. Ramai tak? Bukan kita sajalah. Cuma dia orang tak siram air itu je lah. Tak siram air bila nak berkhatam tu kan. Lepas tu letak atas belakang lah. Tak ada lah. Kan? Kita nak juga siram air pun semua. Wallahualam. Siapa ajar siram air pun saya pun tak tahu. Dia kenapa bila nak berkhatam kita siram air budak-budak tu? Kenapa? Kalau kita suruh dia berenang lah sana air. Kan? Jadi macam-macam. Dia tak tahu, ikut anda lah. Kalau ada asbab dia, buatlah. Sebab benda tu kalau memudahkan, buat. Saya takut dia berenang, duduk daripada sini, dia pergi belah sana tak mari dah. Gitu. Baik. Okey. Mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab dia. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, okey tengok ini statement ni kita kena ingat tiada seorang pun yang berkhatam. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mula-mula sekali berkhatam. Dan jangan pula tanya saya, dah Nabi Adam dah sunat kan? Mana aku tahu kan? Kenapa? Saya tahu, janganlah tanya gitu. Saya tahu lah. Cuma statementnya memang gitulah. Memang Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh. Sebelum daripada Ibrahim adalah Nabi yang pertama berkhatam dan kemudian diikuti seterusnya sampailah ke kita. Faham? Gitu. Baik. Okey, tengok lagi. Sebelum Nabi Ibrahim AS tiada seorang pun yang berkhatam. Dalam hadis sahih menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim AS berkhatam dengan kadum pada umur 40, pada umur 120 tahun. Umur 120 baru berkhatam. Pakai pula pahat tu. Jadi kalau zaman sekarang tunjuk mai nak sunat pakai pahat gini balik awal gitu. Jadi pahat yang macam mana tu wallahualam lah kan. Jadi secara maksudnya gitulah. Kata tuan kita menggunakan pahat. Budak-budak sekarang pakai laser tu pun muka pucat juga orang. Kan? Gitu. Pada usia 40 tahun. Cuma tengok bawah nombor 4. Bawah. Orang di kitab tu. Bawah. Dalam Sahih Muslim menyebutkan ketika itu usianya 80 tahun. Dalam Muwatta sebut 80 tahun. Okey. Jadi mana yang lebih sahih? Wallahu a'lam. Nanti kalau dalam syurga nanti jumpa dengan Nabi Ibrahim, tak tanyalah dulu bersunat umur berapa sebenarnya Nabi Ibrahim. Kan? Boleh tanyalah pahat soal mana kan? Sebab nak tahu juga. Pak duduk atas batang pisang ke macam mana? Gitulah. Sekarang kita dengar cerita gini ya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum berkhatam. Asy-Syafi'i berpendapat hukumnya sunat kerana ia disebutkan beriringan dengan fitrah yang lain dalam hadis tersebut. Imam Malik pula berpendapat bahawa hukumnya fardu kerana dengan bersunat menyebabkan seseorang terpaksa
dengan bersunat menyebabkan seorang terpaksa membuka auratnya. Padahal membuka aurat adalah haram dan hanya dibenarkan jika ada kewajipan. Hal ini telah kami bincangkan dengan terperinci dalam persoalan-persoalan khilafiyah. Maka apabila Nabi Ibrahim AS menyempurnakan tugas-tugas ini, Allah memujinya dengan firman-Nya, wa Ibrahim alladhi waffa, dan juga dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya segala yang diperintahkan kepadanya. Jadi tuan kita kata antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i meletakkan bersunat itu adalah sunat, kata dia. Kata dia lah. Imam Malik kata fardu. Cuma asal hukumnya ialah buka aurat depan orang adalah haram lah. Semua lah. Semua. Tak kisahlah yang depan laki kita tu tok modeng tu memang lelaki. Cuma baru-baru ni dah ada dah yang sunatkan budak-budak ialah perempuan tu kan. Penat juga tu. Saya pun tak tahu macam mana jadi gitu. Dia dah jadi macam doktor lelaki sambut apa panggil orang perempuan bersalin. Dah jadi gitu dah. Dah tak ada sangat tok modeng ke nak pergi sunat ni. Tapi ada juga orang kata kalau tahu gitu sunat sekali lagi. Penat juga tu tak? Nakal geng ni. Berat. Jadi susah macam-macam. Jadi kenapa jadi gitu? Adakah dia darurah sampai kita pergi buka aurat kepada seorang perempuan? Buka aurat ada lelaki haram dah. Buka aurat pada perempuan lebih besar haram dia. Itu memang kena kata gitu. Kita bukan saja-saja nak buka aurat bagi tunjuk kemaluan, tapi disebabkan ada kewajipan, maka di situlah kita buka. Kalau tak, kita tak buka pun. Faham tak? Begitu. Jadi susah suasana tu, susah aku. Jadi yang kita bagi anak kita bersunat dengan perempuan tu, Kang, tu kena bincang panjang tu. Kalau bersalin, kebiasaannya darurat sebab barang tu nak keluar. Faham tak? Bersunat ni boleh langgar, betul tak? Tak ada doktor lelaki ke? Tak ada. Semua doktor lelaki jadi tukang sambut perempuan. Perempuan pula bahagian bersunatnya. Jadi penat gitu. Itu lain. Faham tak? Boleh tak kita tangguh dulu? Boleh. Tapi yang mana tu, kita kata tak nak tu puan. Kawan nak tubik lah. Nak keluar lah. Minta maaf nak tubik pula. Nak keluar lah. Boleh lah kita gitu? Tak boleh. Itu tak apalah. Kita kata darurah. Tapi yang bersunat ni saya tak faham sungguh. Tak tahulah tu wallahualam kan. Tapi gitulah. Jadi keadaan dia begini. Dari sudut hukum memanglah tidak sepakat di kalangan para ulama. Ada ulama meletakkan sunat, ada ulama meletakkan wajib. Kan? Tak kisahlah sama ada sunat untuk lelaki atau perempuan. Dulu, kalau untuk orang perempuan dulu. Masa saya kira 20 tahun dulu saya tak tahu sekarang berubah ke tidak pandangan Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah dulu, sekarang saya tak pasti, kena cek balik pandangan dia. Ini dulu. Dia meletakkan sunatkan budak perempuan adalah haram. Dulu. Budak perempuan lah, untuk perempuan. Ada pun lelaki, dia samalah pandangan dia. Cuma, perempuan tu dia kata haram. Kenapa? Banyaklah hujah-hujah dia. Dan salah satu sebab ada kes berlaku di Mesir waktu itu, bila sunatkan budak perempuan, yang tukar sunat tu tak mahir ke macam mana, sehingga ada pendarahan, menyebabkan bayi tu tak meninggal. Maka dia meletakkan hukum pada waktu tu, perempuan adalah haram untuk disunat. Tinggal lelaki lah. Ini lah kita sentiasa jadi mangsa. Kita juga kena sunat. Tak ada masalah lah. Maksudnya begitu. Benda ni bukan masalah hukum kita tahu sunat ke wajib ke, kita dah tahu yang tu. Kan? Jadi apa masalah dia? Walaupun dalam mazhab kita secara muktamadnya memang wajib juga untuk bersunat. Tetapi mata Allah, objektif dia. Cerita pasal objektif dia tetap kebersihan. Itu. Objektif dia tetap kebersihan. Jadi Nabi Ibrahim AS walaupun dalam masalah ini dia kata kami bincangkan dengan terperinci dalam masalah khilafiyah ni, kan, tu masalah khilaf kita letak tepi. Nabi Ibrahim bila datang je perintah Allah, dia tidak persoalkan, dia terus buat. Kita kata wahai Tuhan, umur 120, Allahu Akbar, 120 lah ni. Bukan umur 12 tahun baru dah jannah kan. Dulu orang kita bersunat umur 12 tahun lah biasanya. Kan?
Tapi sekarang umur 7, dah kecil pun banyak dah bersunat. Ni 120 kan? 120. Kawan saya, dia doktor yang sunatkan orang. Jadi siapa nak sunat bagi tahu saya suruh dia sunat. Dia yang sunatkan orang. Kan? Dia kata ada orang Sabah, di situ ada orang Sabah. Mari bersunat. Orang besar. Kan nak bersunat juga. Kan? Mari pakai swording. Balik pakai swording gitu. Oh kan. Jadi macam-macam. Tapi dia mari 3 hari lepas tu. Baik. Jadi cuba tuan-tuan lepas ni kalau bersunat pakai swording, balik pakai swording. Cuba buat gitu. Kau balik cepat. Cuba kan? Kau jadi. Memanglah pakai laser, tapi maksudnya pakai swording tu air jugalah. Kan. Gitu. Baik. Jadi wa Ibrahim allazi waffa. Jadi disebut Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya segala yang diperintah kepada dia. Jadi ini objektifnya, ceritanya di sini ialah moral of the story lah disebut. Gitu. Kita begitu juga. Bila datang je perintah bertuhan, kita kena sempurnakan setiap perintah tu. Kalau Tuhan kata kena sembahyang, sembahyanglah. Kalau Tuhan kata kena puasa, puasalah. Kalau Tuhan kata kena bayar zakat, bayar zakatlah. Kalau Tuhan kata kena tutup aurat, tutup auratlah. Maksudnya begitu. Nabi Ibrahim walaupun dah tua, kalau ikut logik boleh lagi nak persoalkan, apa hal nak bersunat lagi ni kan? Tak. Bila Tuhan suruh, dia buat. Begitu. Nabi Ibrahim banyak surahan-surahan yang kalau kita fikir ikut akal, berat nak buat tu. Termasuklah pernah diperintahkan untuk sembelihkan anak dia, bukan senang lah. Tapi Nabi Ibrahim saya pernah mendengar, kata dia, setengah ulama mengatakan bahawa maksudnya ialah dan Nabi Ibrahim yang menyempurnakan hartanya untuk melayani tetamu dan tubuh badannya untuk korban api dan hatinya untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi dengan harta, Nabi Ibrahim antara orang yang tak erti makan sorang. Ada riwayat yang sampai kepada kita dan kita tak tahulah sahih tidak, hanya Allah Ta'ala tahu. Dia kata Nabi Ibrahim kalau nak makan mesti cari orang makan. Dia tak nak makan sorang. Faham tak? Jom makan. Kenapa? Dia nak bagi pahala. Apa sahaja yang dia ada, Nabi Ibrahim suka bagi kat orang. Itu Nabi Ibrahim. Jadi dia ajar begitu. Kita kalau boleh pergi makan sorang-sorang, takut orang nak ikut kan. Senyap tu. Hilang mamak ni. Rupanya dia dah makan sorang. Silakan keluar. Tak. Dia ajak orang makan bersama. Ada juga orang kita di tengah makan. Kami dalam hati ada bagi sungguh ya dia. Ada juga jadi gitu, macam-macam orang. Ada orang. Jadi itulah orang kita panggil ajak-ajak ayam. Tapi saya tak tahu kenapa jadi ajak-ajak ayam. Ayam juga benda, ayam juga ni. Tapi bila saya fikir balik kan orang kurma. Ayam tu mari tak ada apa pun aku rasa tu mungkin ajak-ajak ayam. Mungkin lah, wallahu a'lam. Dan begitu juga tubuh badan Nabi Ibrahim ni dia gunakan untuk apa? Untuk Islam lah. Antaranya dia pernah diuji sehingga dilontarkan dalam api yang besar. Itu ujian semua. Dan hatinya kekal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-20, wa izja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Yang ni kita sambung baliklah pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Yang baik datang kepada Allah, yang buruk, salah dan silap datang pada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.